Puisi Explore 2.0 merupakan sebuah laman sesawang yang dibangunkan sebagai medium pengajaran dan pembelajaran puisi tradisional Melayu bagi murid sekolah rendah. Produk ini dihasilkan untuk menjadikan pembelajaran lebih menarik, interaktif dan menyeronokkan melalui penggunaan platform Google Site yang mengandungi nota, video interaktif serta kuis digital. Selain itu, inovasi ini juga mengintegrasikan teknologi augmented reality dan virtual reality bagi memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih mendalam dan bermakna. Penghasilan produk ini juga selaras dengan standard kandungan dan standard pembelajaran dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran DSKP Bahasa Melayu serta boleh diakses oleh guru dan murid sebagai bahan pembelajaran dan ulang kaji. Rasionalnya, inovasi ini dibangunkan bagi membantu murid sekolah rendah memahami proses perkembangan dan pertumbuhan secara visual dengan penggunaan digital teknologi, VR dan AR, khususnya dalam pengajaran sastra Melayu. Isu utama yang dikenal pasti ialah kurangnya pendedahan dan minat murid terhadap karya sastra kerana kaedah konvensional yang membosankan serta sukar difahami yang berpunca daripada aspek pemahaman literasi semata-mata. Sastra sering diajar tanpa pendekatan interaktif, bahan bantu yang terhad dan kurang integrasi teknologi. Inovasi Lingua-Craft EduTech Puisi Explore 2.0 dibangunkan dengan beberapa objektif utama. Antaranya ialah untuk meningkatkan kemahiran berbahasa dan pemahaman pelajar terhadap karya sastera Melayu. Hal ini melalui pendekatan digital dan elemen teknologi yang interaktif. Selain itu, inovasi ini juga bertujuan memupuk minat murid terhadap sastera yang selama ini dianggap sukar dan tidak relevan. Inovasi ini juga menyokong matlamat pendidikan abad ke-21 dengan mengintegrasikan teknologi dan penerokaan elemen VR dan AR dalam pengajaran dan pembelajaran. Di samping itu, inovasi ini juga berperanan sebagai medium untuk menghargai dan melestarikan warisan budaya serta nilai-nilai murni yang terkandung dalam karya sastera Melayu dengan memanfaatkan teknologi digital moden. Inovasi ini mengintegrasikan teknologi augmented reality AR dan virtual reality VR dalam pembelajaran puisi tradisional. Hal ini membolehkan murid berinteraksi dengan kandungan pembelajaran melalui paparan 3D, audio, video dan kuis interaktif. Oleh itu, inovasi ini sekaligus meningkatkan pelibatan minat dan pengalaman pembelajaran murid secara lebih menyeronokkan dan bermakna. Andai aku tak bersalah, aku sumpah kota ini akan menjadi padang darah padang kufur seperti. Seterusnya, kita pergi kepada nilai tambah dan keunikan inovasi kami. Yang pertama, daripada segi inovasi dan teknologi, inovasi ini mengintegrasikan teknologi VR virtual reality dan AR augmented reality dalam pembelajaran puisi tradisional Melayu. Seterusnya, kami menawarkan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif, imersif dan menarik. Seterusnya, kami menggabungkan warisan budaya Melayu dengan teknologi digital dalam satu platform pembelajaran. Seterusnya, nilai tambah dalam kelestarian pendidikan menyokong keperluan pendidikan semasa dan masa hadapan melalui penggunaan teknologi digital, menyediakan platform yang boleh digunakan secara berterusan untuk pembelajaran dan ulang kaji. Seterusnya, memperkasa transformasi pendidikan ke arah pembelajaran abad ke-21. Seterusnya, iaitu nilai tambah dan keunikan inovasi kami dalam mesra pengguna, iaitu antara muka yang ringkas, menarik dan mudah digunakan, susun arti kandungan yang teratur dan tidak kompleks, sesuai diakses oleh semua murid termasuk yang kurang mahir menggunakan teknologi. Dan yang terakhir sekali, pendekatan pedagogi yang menggalakkan pembelajaran aktif, kolaboratif dan kreatif, membantu murid berfikir secara kreatif melalui aktiviti kuis dan tugasan refleksi. Seterusnya, memberi peluang kepada murid untuk berkongsi idea serta menerima maklum balas. Seterusnya, impak produk terhadap organisasi sekolah. Yang pertama, memperkukuh budaya pengajaran dan pembelajaran PDP berasaskan teknologi, inovasi serta pengintegrasian VR dan AR. Yang kedua, menyokong pelaksanaan pembelajaran berpusatkan murid melalui penggunaan bahan bantu mengajar digital. Seterusnya, meningkatkan profesionalisme guru dalam mengaplikasikan teknologi dan sumber digital dalam PDP.
Yang keempat, selaras dengan aspirasi kurikulum standard sekolah rendah KSSR dan pembelajaran abad ke-21. Dan yang terakhir sekali, mengangkat imej sekolah sebagai institusi yang progresif, inovatif dan responsif terhadap perkembangan pendidikan digital. Seterusnya, impak produk LinguaCraft EduTech Puisi Explore 2.0 terhadap murid ialah meningkatkan prestasi akademik dalam pembelajaran puisi tradisional Melayu, menarik minat murid terhadap bidang sastra dan warisan budaya Melayu, menggalakkan pelibatan aktif murid dalam aktiviti pembelajaran dan perbincangan kelas, meningkatkan kefahaman terhadap puisi melalui pendekatan visual, interaktif dan imersif, dan yang terakhir sekali membantu membangunkan kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kritis, kolaborasi, komunikasi dan literasi teknologi. Akhir sekali, impak produk ini selaras dengan nilai madani. Yang pertama, daya cipta, menggalakkan kreativiti dan inovasi melalui penggunaan teknologi VR dan AR, kemampanan memanfaatkan teknologi digital secara berterusan dalam proses pembelajaran, hormat dan memupuk penghargaan terhadap warisan sastra dan budaya Melayu, dan yang terakhir sekali, ihsan menyediakan akses pembelajaran yang menarik dan inklusif kepada semua murid. Perluasan dan komersial inovasi. Prototip LinguaCraft EduTech Puisi Explore 2.0 kini dalam proses permohonan pendaftaran hak reka bentuk industri dengan MyIPO. Langkah ini diambil bagi melindungi ciri unik dan inovatif daripada peniruan. Walaupun masih di peringkat awal pelaksanaan, pihak kami komited menjaga integriti, kandungan dan akan meneruskan pendaftaran sekiranya inovasi ini dikembangkan secara meluas. Salinan borang permohonan MyIPO turut dilampirkan dengan rujukan. Secara keseluruhannya, LinguaCraft EduTech Puisi Explore 2.0 ini merupakan satu inovasi pendidikan yang menggabungkan teknologi, kreativiti dan warisan budaya dalam satu platform pembelajaran yang interaktif. Pengintegrasian elemen VR dan AR berjaya meningkatkan minat, pelibatan serta kefahaman murid terhadap puisi tradisional Melayu. Selain menyokong pelaksanaan pembelajaran abad ke-21, inovasi ini turut membantu guru mempelbagaikan kaedah pengajaran yang lebih berkesan. Dengan ciri yang fleksibel, mesra pengguna dan berpotensi untuk diperluaskan kepada pelbagai bidang pembelajaran, produk ini berupaya menyumbang kepada pembangunan pendidikan yang lebih inovatif, lestari dan relevan dengan keperluan masa kini.